Malaysia wajib, saya tekankan perkataan wajib melahirkan tenaga kerja yang bukan sahaja celik teknologi tetapi mampu mencipta inovasi yang baru. Jadi soalan tambahan saya adalah apakah langkah kementerian untuk memastikan bahawa tenaga kerja tempatan bersedia dalam bidang blockchain, termasuklah juga dengan kerjasama dengan institusi pengajian tinggi seperti universiti, politeknik dan sebagainya, memandangkan teknologi ini masih lagi dianggap niche dan memerlukan kemahiran yang tinggi. Bakat ini sangat penting dalam semua aspek transformasi digital, kerana kita lihat transformasi digital itu boleh membawa kebaikan kepada semua rakyat Malaysia, dan ianya sekarang menjadi soal yang dipertimbang oleh setiap negara, bagaimana boleh menyediakan ekosistem supaya memastikan bahawa setiap negara boleh juga mengikuti perkembangan teknologi digital, khususnya dalam bidang-bidang tertentu seperti blockchain. Melihat kepada keperluan bakat ini, kita lihat kepada beberapa perkara yang tertentu, Tuan Ketua. Pertama, kita lihat kepada aspek memperkasakan institusi pendidikan tinggi yang berhormat, dan ini dilaksanakan menerusi literasi asas blockchain serta kemahiran merentas disiplin melalui pendidikan formal. Ia termasuk usaha untuk mengintegrasikan modul blockchain dalam kurikulum universiti dan juga politeknik, memupuk penyertaan inklusif daripada komuniti pelbagai latar belakang serta menyokong penyelidikan dan inovasi akademik dalam aplikasi blockchain. Kedua, Tuan Ketua, kita juga lihat kepada memperkukuhkan kesediaan tenaga kerja dan padanan industri dengan membina keupayaan graduan dan juga tenaga kerja melalui latihan dan pensijilan industri yang sepadan mengikut keperluan dan juga permintaan pasaran. Dan akhirnya, Tuan Ketua, kita lihat bagaimana kita dapat meningkatkan profesionalisme dan mobiliti bakat global bagi memposisikan Malaysia sebagai hub serantau profesional dan pemain teknologi blockchain. Ini merangkumi usaha memperkemas prosedur operasi standard atau the SOPs sedia ada, insentif untuk menarik kepakaran antarabangsa serta menggalakkan program peningkatan kemahiran semula, reskilling dan komunikasi berfokus dengan penglibatan pelbagai pihak berkepentingan dalam ekosistem bakat global yang berdaya saing. Jadi yang berhormat, memang soalan tepat pada tempatnya. Aspek ini sedang dilihat dan kita akan melancarkan disebut sebagai polisi kita untuk tahun 2025 sehingga 2030. Harap-harap di akhir tahun ini, dan aspek ini memang akan diambil kira kerana kita hendak memastikan polisi yang kita adakan itu dapat kita laksanakan. Dan untuk melaksanakannya, selain daripada kita melihat kepada aspek infrastruktur dan teknologi, kita juga kena lihat kepada memastikan bahawa rakyat Malaysia sedia untuk menggunakan teknologi ini apabila ianya boleh digunakan untuk kebaikan semua di Malaysia.